Baiklah, tadi mesyuarat jemaah menteri ada membincangkan isu yang terkait dengan LPG, silinder LPG subsidi yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Saudara Anthony Loke, dan saya telah memberikan penjelasan tentang perkara tersebut. Dan hasil daripada perbincangan tersebut, mesyuarat jemaah menteri telah pun meluluskan syur daripada KPDN supaya dilaksanakan pindaan kepada kerangka perundangan sedia ada, khususnya iaitu peraturan-peraturan kawalan bekalan pindaan 2021 yang telah pun digubal pada tahun 2021 yang lepas, pentadbiran kerajaan yang lalu, dan telah pun berkuat kuasa pada 15 Oktober 2021. Dan pindaan peraturan tersebut sebagaimana yang telah kita maklumkan sebelum ini, bahawa PPKB pindaan 2021 tersebut telah meletakkan sekatan had kepada penyimpanan, pemilikan dan juga penggunaan LPG bersubsidi kepada 42 kilogram pada satu-satu masa, iaitu 3 tong 14 kilogram tersebut. Dan itu yang telah ditetapkan bahawa apabila mana-mana pihak menyimpan, menggunakan, memiliki tong LPG melebihi 42 kilogram, memerlukan untuk memohon permit barang kawalan. Itu peraturan yang telah digubal pada tahun 2021 yang lepas. Dan Kabinet alhamdulillah telah bersetuju dengan syur kita supaya peraturan tersebut dipindah. Dan antara dua teras utama kepada pindaan yang akan dilaksanakan itu, pertamanya adalah untuk kita mengambil kira keperluan peniaga-peniaga jualan dan makanan yang berskala mikro dan kecil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk kita memastikan wujudnya kejelasan undang-undang, clarity of law, untuk memastikan wujudnya keberkesanan dalam pematuhan dan juga penguatkuasaan undang-undang. Jadi jemaah menteri juga telah bersetuju dengan syur pindaan tersebut bahawa semakan akan dibuat oleh satu jawatankuasa teknikal yang telah pun ditubuhkan pada 1 Mei 2025 yang lepas, yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha KPDN sendiri. Dan jawatankuasa ini akan melibatkan wakil-wakil daripada pelbagai kementerian dan agensi yang berkaitan, termasuklah untuk mendapatkan pandangan daripada stakeholders, pada para pemegang taruh.